Assalamualaikum puan, apa khabar? Hari ni saya nak ambil masa sikit lah. Sekejap je nak sembang dengan puan. Kebetulan tim marketing cuti, jadi saya ada masa ruang sikit lah nak sembang-sembang santai. Tahun 2007, masa saya masih dalam askar lah, saya dah mula berniaga secara dropship ni. Saya jual barang golf secara online. Saya ambil gambar daripada eBay, letak dekat blog. Bila ada orang beli, saya order dari eBay dan terus hantar kepada pelanggan. Basically masa tu pun saya dah buat dropship lah. Tahun 2007. Masa tu tak ada Facebook, Shopee ataupun TikTok, tapi dengan blog je, alhamdulillah. Saya boleh jana pendapatan yang kadang-kadang lebih tinggi dari gaji saya waktu tu. Sebab tu saya yakin sangat kalau saya boleh buat masa tu, puan pun insya-Allah boleh kalau sekarang ni. Sebenarnya puan mungkin pernah dengar saya cakap hal ni sebelum ni lah. Tapi saya nak ulang semula supaya puan betul-betul faham apa yang saya sedang usahakan. Impian saya ialah saya nak bina satu platform perniagaan yang bantu puan jana pendapatan hanya dari rumah. Secara serius, konsisten, tanpa puan perlu keluar daripada rumah, tanpa perlu simpan stok, tanpa perlu buka kedai. Modal kecil tapi insya-Allah ada hasil kalau kita buat betul-betul dengan izin Allah. Saya tak buatlah bisnes ni semata-mata sebab nak jual tudung je, tapi sebab saya ada satu misi penting, nak bantu puan jana pendapatan yang baik hanya dari rumah sambil melihat anak-anak puan membesar di hadapan mata. Sekarang umur saya dah hampir 50. Jadi apa lagi lah yang saya nak tinggalkan sebelum Allah jemput saya ni. Jadi saya teringatlah Nabi Muhammad SAW ada sebut umur umatku antara 60 hingga 70 tahun, baina sittin wa sab'in. Dan satu lagi hadis, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Hadis riwayat Al-Tabrani. Dan saya harap saya boleh jadi orang tu, orang yang dapat bantu puan walaupun sedikit, supaya puan dapat rasa nikmatnya berniaga dan jana pendapatan hanya dari rumah. Saya tahu perjalanan ni tak mudah. Kadang-kadang kita bersemangat, kadang-kadang rasa nak putus asa. Tapi percayalah, setiap usaha puan walaupun kecil tetap ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berniaga ni, kita buat apa sekalipun dalam hidup ni, kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki tu dah Allah dah tentukan. InsyaAllah saya dan tim HQ akan terus usaha untuk perbaiki sistem dan produk kita. Kami nak puan berniaga dengan lebih mudah dan yakin, dengan lancar. Kalau ada sebarang cadangan atau teguran, tolong bagi tahu, jangan puan simpan dalam hati. Saya mohon sangat, bagi saya peluang untuk terus improve insyaAllah. Impian saya nak tengok puan berjaya, dapat jana pendapatan dari rumah sambil tengok anak-anak membesar kat depan mata dan dapat bantu ringankan beban keluarga. Kalau semua itu tercapai, saya adalah orang yang paling gembira. Terima kasih sebab masih bersama kami dalam keluarga kecil Tudung Si Comel ni. Walaupun ada cabaran, kita akan terus kuat dan usaha sama-sama insya-Allah. Daripada 2016 lagi kita buat program ni, slowly kita improve dari masa ke masa, dan alhamdulillah sampai sekarang banyaklah improvement yang kita dah buat. Doakan saya dan juga saya pun akan doakan puan juga. Kalau puan berjaya, saya antara orang yang paling bahagia. Terima kasih puan, apa-apa Roger. Assalamualaikum.